Kau bayangkanlah kau datang dengan bini-bini kau. Bini-bini pula kau datang dengan bini kau. Cuti? Kita tak ada cuti. Hari ni kita Tak ada cuti, hari buka lah. Betul lah, geng. Tak sampai 100 kau boleh makan ni semua, geng. Aku memang terkejut tengok chicken chop dia. Bapak besarnya. Oh, sedap gila ni. Mana yang tak elok tu aku rasa dia orang boleh kekal. Melantak, be. Hai, assalamualaikum, geng. Jumpa lagi kita. Okey, geng, aku sekarang ni berada dekat area Damansara, kota Damansara. Aku dengan member-member aku ni. Kita orang nak pergi ke satu pok makan ni. Pok makan ni bukan biasa-biasa. Pok makan luar biasa. Pok makan ni pok makan atas bumbung. Betul tak, Gus? Betul. Pok makan atas bumbung. Nak tahu kat mana apa yang kita orang makan? Kau lain benda sampai habis. Tapi macam biasa kan, satu jangan bosan kat channel aku. So, kita nak enlist sekarang. Jom. Dekat apa dah, Gus ni? Dekat 4. Oh, ni dia. Tak boleh buka. Salam. Syamil. Ni, awak tempat dia. Sini. Pusing dulu. Pusing dulu. Mana sana boleh makan? Sana boleh. Sana boleh. Dalam pun boleh? Ya. Oh. Dulu ni kelab Kelab. Sekarang ni jadi apa? Sekarang jadi kedai makan. Jadi kedai makan lah. Ni sekarang kedai halal lah sangat. Kedai halal lah. Kalau kau lambat lagi kau akan nampak ni sunset. Sunset. Matahari terbenam dekat sana. Memang lawa gila weh. Kau bayangkanlah kau datang dengan bini-bini kau. Bini-bini pula kau datang dengan bini kau. Dating kat sini. Cok kan. Aku sebenarnya memang nak tunggu sunset tu. Sekejap lagi dalam pukul 6.30 kat pukul 7 tu. Ada lah tu. Okay, kat sini ada lamb rib semua. Oh, dia benda-benda western lah. Okay, ada lamb shank semua. Western semua. Okay lah, geng. Dia ada western semua. Oh, pizza pun ada. Okay, dia ada pizza kat sini. Lepas tu ada variasi pasta. Bolognese, carbonara ada. Lepas tu, nasi pun ada. Okay, nasi ada. Kau pernah datang sini, Cap? Tak pernah? Tak pernah. Masih dulu di kelab pun tak pernah datang tak? Oh, kelab lagi lah. Okay, geng. Kat sini pun ada buttermilk semua. Ketam pun ada. Okay, menarik. So, nak dating ke, nak dengan family, duduk lepak sini. Okay, ini pun ada dessert lah. Tak apa lah, aku nak pergi order dulu. Best juga lepas sini, Mek. Sejuk kan? Sejuk. Kan? View okey. Ini kalau malam ni meriah ni sini. Malam meriah ni sini. Cuma kita orang datang hari biasa awal pula tu. Ni kalau datang malam ni memang meriah. Port dating cantik ni. Port dating biasa datang sini? Tak pernah. Datang tempat ni senang je. Kau naik lift ni. Nampak kau naik lift sampai dekat sini. Lepas tu kau sampai kat dia punya restoran ni. At Sky. Okay, At Sky ni dia ada dua cawangan. Satu At Sky dekat yang aku pergi ni Damansara, dan satu lagi ada dekat KL, Bukit Bintang. So disebabkan aku duduk Kelang, lepak kat sini dekat sikit kan. Okay, geng, kau dah tengok keadaan kat luar. Ini pula keadaan kat dalam. Dekat dalam dia pun cantik, geng. Hawa dingin. So siapa-siapa nak privacy, kau boleh lepak dekat dalam ni. Sebab dekat dalam ni memang cantik. Dekat luar ni kalau kau nak tengok sunset, kau nak dating, memang best. Tapi kat dalam ni lagi privacy. Okay, saya nak tanya, sini buka pukul apa? Sini buka daripada pukul 5 petang sampai 1 pagi. 5 petang sampai 1 pagi. Cuti? Kita tak ada cuti. Hari ni kita Tak ada cuti, hari buka lah. Baik, lagi satu saya nak tanya. Saya nampak dekat TikTok, kat sini ada tawarkan 5 menu RM1, betul tak? Betul, bang. Bawah RM1. Betul. So, harga dia tu memang fix untuk menu-menu dia. Dia ada menu-menu khas ke apa? Ada menu khas dia, boleh minta dekat waiter. Maknanya kalau kita nak order, kita tanya waiter dulu lah. Betul. Menu-menu apa lah. Okey, kita saya order dulu Alright. Okey, terima kasih. Sama. Baru sampai. Jam kau patut bawa bini kau tengok sunset. Lawa gila. Dah nak makan sini lah. Ya ke? Bagi. Aku suka. Bagi weh. Okey, 1, 2, 3. Macam gil. Dah. Kau tengok ni harga dia. Betul lah, geng. Kau tengok. Tak fokus pula. Betul lah, geng. Tak sampai 100. Tak sampai 100 kau boleh makan ni semua, geng. Banyak kan? Okey, geng, kau nampak ke depan aku ni ialah menu-menu yang aku dan kawan-kawan aku order. Yang kita ambil ni ialah set
RM99. Okey, mula-mula kau akan dapat chicken chop. Yang ini chicken chop. Lepas tu kau akan dapat buttermilk chicken. Lepas tu kau akan dapat ni spaghetti bolognese. Lepas tu kau akan dapat mac and cheese. Lepas tu kau akan dapat cream brulee. Lepas tu kau akan dapat waffle, honey waffle dan french fries. Lepas tu kau boleh order 4 jenis air. Nampak tak? Harga dia semua RM99. Murah. Mana kau nak jumpa pot makan yang mana kau boleh order menu-menu ni semua dengan harga bawah 100, lepas tu dekat tempat yang cantik macam ni. Ini dekat tengah-tengah bandar ni, Kota Damansara, dengan view-nya indah. Okey, aku tak cakap banyak, aku akan review sebentar selalu. Sebab apa? Sebab menu-menu ni aku share dengan member aku. Okey geng, ini dia chicken chop aku. Aku boleh kata dengan korang, aku memang terkejut tengok chicken chop dia. Bapak besarnya. Ini boleh jadi chicken chop terbesar yang aku pernah tengok. Okey, kalau kau tengok nasi pinggan chicken chop ni macam biasa kan, dia akan bagi kau ayam chicken chop crispy yang besar, kentang, lepas tu dia bagi salad sikit, mashed potato, lepas tu dia bagi ni. Yang ini aku rasa ini dia punya kuah mushroom lah. Okey geng, mula-mula kita potong ayam ni dulu. Oh lama. Ini macam bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia ni, keluar dia kau tengok memang rangup. Ada masin-masin sikit. Okay, ambil mashed potato dia sikit, ambil ni sikit. Sekali lagi. Aku ayam tak ada masalah. Dia punya saiz pun best. Cuma aku nak komen sikit dengan dia punya mashed potato. Mashed potato yang aku dapat ni dia agak sedikit kering. Dia ada rasa yang sedap, cuma dia sedikit kering lah. Okey, kata aku dia bagi ini ialah mushroom. Rasa dia okey lah. Cuma kalau dia boleh bagi option tambahan sos black pepper pun lagi menarik. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang Malaysia dia suka black pepper. Untuk chicken chop ni memang win. Memang sedap, memang rangup. Tapi inilah mashed potato dia ni agak kering sikit. Nampak Lepas tu kalau dia boleh bagi kuah black pepper lagi best. Sebab apa? Ini mushroom. Mushroom sedap juga. Tapi kalau kita orang Malaysia dah biasa black pepper, kalau ada black pepper lagi sedap. Okey, yang ini ialah pasta bolognese. Pasta bolognese kalau kau tengok pasta bolognese ni macam biasa geng. Dia pasta yang berwarna merah. Kau tengok warna pun dah seram lah. Tak apa, kita ambil dulu. Macam ni lah. Sekali, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ini aku suka sebab dia masam. Kebanyakan orang kita kalau buat pasta bolognese mesti manis. Pasta bolognese ni, yang ini dia ada rasa masam tomato. Lepas tu kau tengok dengan sepihan-sepihan daging dia yang banyak. Aku memang suka pasta yang rasa macam ni lah kalau untuk pasta bolognese. Sekali lagi Kalau kita nak cerita kat korang lah, kat sini ada banyak menu. Okay, daripada menu western, menu nasi pun ada, menu pasta, dessert pun ada. So siapa-siapa yang datang dating kat sini ke, bawa family ke, dengan member pun aku rasa memang kasih santai lah. Cerita pasal nasi, kita orang kat sini share duit je geng. Bila share duit, kita orang kongsi-kongsi lah menu-menu apa yang ada. Cuma tu lah geng, baru-baru ni aku tengok kat TikTok viral pasal menu 100 dorang. So kita cubalah menu 100 kan. Kat sini kalau korang nak ambil menu 100, korang boleh tanya kat pelayan dorang lah. Macam aku tadi tanya dekat pekerja dorang, macam mana dapat menu 100. So dia akan bagi guideline lah, korang boleh ambil menu ni. Dia ada menu-menu tertentu lah. So apa-apa kita tanya je dia punya pekerja. Okey, untuk chicken buttermilk ni macam biasa geng. Dia bagi kau nasi, chicken buttermilk, papadam dengan salad. Simple je. Chicken buttermilk ni aku dah biarkan lama sikit. So dah agak kering sikit macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila ni. Aku sebenarnya macam nak mengkritik, macam nak menghina sikit chicken buttermilk ni, tapi dia memang sedap. Chicken buttermilk ni dia rasa berlemak, dia rasa berlemak manis. Lepas tu kau nampak kat atas ni ada banyak potongan-potongan cili. Potongan-potongan cili tu yang tambahkan sedikit pedas dia. Untuk ayam dia pula, dia masih lagi rangup. Yang kau tengok kuah dia ni penuh dengan daun kari. Aku suka kuah buttermilk ni sebab kuah buttermilk ni dia ada pedas-pedas cili, lepas tu dia ada lemak-lemak dan dia ada rasa daun kari. Daun kari atas ni memang banyak. Okey, aku nak komplain sikit lah geng. Dia punya nasi ni sikit lah. Chicken buttermilk ni punyalah sedap, tapi nasi ni sikit. Tak cukup. Sedap ni. Kat sini pun geng, ada orang makan kat dalam, kat luar. Macam aku makan kat luar, dia ada sudut belah sini satu, ada sudut belah sana pun satu. Sini kalau malam lagi cantik lah. Tapi kalau kau nak lagi privacy, kau nak lagi relax, kau boleh makan kat dalam. Kat dalam tu pun cantik. Dan kat sini dia pameran kasut aku, dia malam-malam dia akan ada live band kat luar ni. So okey lah. Okey, lepas tu dalam set ni aku ambil sekali ni mac and cheese. Mac and cheese kau makan lah. Mac and cheese ambil lah. Malah nak review mac and cheese. Lepas tu fries pun kita orang ambil. Lepas tu aku nak layan dessert pula. Ambil kau punya ambil. Sorry aku rasa sikit ni. Macam tu lah geng. Share ramai-ramai macam ni lah. Okey geng, lepas aku nak layan ni pula. Ni dessert dia. Ni nama dia cream brulee. Dia macam ni geng. Nampak. Aku pun first time makan ni. Sedap. Cream brulee sedap. Sedap Okey, ala ni bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kau cuba bayangkan, krim yang memang betul-betul lembut, krim yang berlemak, rasa telur sikit. Lepas tu dekat atas ni dia ada letak macam
satu apa nama dia, lapisan gula yang dikeringkan. Ui, memang nice lah. Ni kalau kau datang dengan pasangan korang ni, confirm pasangan korang mengajuk je. Sebab apa? Sebab korang makan seorang. Oh. Okey geng, aku tahu restoran ni viral. Bila restoran viral ni, aku harap diorang boleh kekalkan kualiti lah. Mana yang tak elok tu, aku rasa diorang boleh kekal. Mana yang tak elok tu, kalau boleh diorang perbaiki. Sebab apa? Sebab kedai-kedai best macam ni, biasa orang akan ramai. So dia kena cari jalan untuk buatkan menu ni jadi cepat. Aku rasa lepas ni kalau dia pandaskan servis diorang, dah tambah pekerja lagi, dapat menu panas-panas, aku rasa insyaAllah orang mesti repeat. Datang waktu-waktu macam aku ni, tak ada orang lagi, relax kan. Cuma tu lah geng, aku rasa kat sini yang mahal dia punya view lah. Kat sini yang mahal dia punya view. Harga makanan ni memang murah. Aku boleh kata, tadi aku tengok air ada yang harga RM2 lebih, air kira murah. Tu lah geng, dia punya view dia mahal. Cantik kan. Lepas tu yang ini pun ada waffle. Lepas tu kawan aku ada tambah keropok lekor kat sana ada. Aku pun ingat nak tambah lagi beberapa menu lagi, sebab aku rasa macam tak kenyang pula. Apa-apa pun aku rasa kau kena ambil set yang 5 menu RM1 tu. Sebab apa? Sebab aku rasa berbaloi. Okey geng, aku nak terus makan dengan member aku. Okey, siapa-siapa yang check pot dating ke, pot makan malam, pot lepak-lepak dengan member dengan pasangan hidup, ataupun dengan girlfriend korang tak tahu nak lepak mana, aku rasa kau boleh lepak dekat Sky yang berada kat Kota Damansara. Kau wish insyaAllah sampai. Okay, kau bayangkan geng, kau lepak sini, kau sembang-sembang dengan pasangan hidup korang, cerita tentang masa depan. Mesti romantik gila kan. Okey geng, aku nak sekarang masa dia. Jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabib. InsyaAllah ada pot baik, ada berdasar, ada pot makan menarik aku untuk. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye bye.